Apa itu pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar ialah keadaan apabila alam semula jadi dicemari oleh bahan-bahan yang berbahaya sehingga menjejaskan keseimbangan ekosistem. Pencemaran boleh berlaku di udara, air dan tanah akibat aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab. Antara contoh pencemaran ialah pembuangan sampah merata-rata, pelepasan asap kilang dan pembuangan sisa ke dalam sungai. Oleh itu, pencemaran alam sekitar perlu dicegah bagi memastikan bumi kekal bersih dan selamat. Punca pencemaran alam sekitar. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Antaranya ialah pembuangan sampah secara tidak terkawal, pembakaran terbuka dan pelepasan asap daripada kenderaan serta kilang. Selain itu, penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam pertanian dan industri juga boleh mencemarkan alam sekitar. Sikap segelintir masyarakat yang tidak menjaga kebersihan turut menyumbang kepada masalah ini. Jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar boleh dibahagi kepada beberapa jenis. Pencemaran udara berlaku akibat pelepasan asap dan gas berbahaya ke atmosfera. Pencemaran air pula berlaku apabila sungai, tasik atau laut dicemari oleh sampah dan bahan kimia. Selain itu, pencemaran tanah berlaku apabila sisa buangan dibuang secara tidak terkawal. Setiap jenis pencemaran ini memberi kesan negatif kepada manusia dan alam sekitar. Kesan pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk. Antaranya ialah menjejaskan kesihatan manusia dengan menyebabkan penyakit seperti asma dan masalah pernafasan. Selain itu, pencemaran boleh memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Kualiti hidup manusia juga akan terjejas apabila persekitaran menjadi kotor dan tidak selesa. Kepentingan menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar sangat penting untuk memastikan kehidupan yang setia dan selesa. Alam sekitar yang bersih dapat menjamin kesihatan manusia serta memelihara habitat hidupan liar. Selain itu, sumber-sumber jadi seperti air dan udara dapat dikekalkan untuk kegunaan generasi akan datang. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Cara mencegah pencemaran alam sekitar. Berbagai langkah boleh diambil untuk mencegah pencemaran alam sekitar. Antaranya ialah membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan, mengamalkan kita semula dan mengurangkan penggunaan plastik. Selain itu, masyarakat perlu mengelakkan kebakaran terbuka dan menggunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan pencemaran udara. Kempen kesedaran juga perlu dijalankan untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Peranan masyarakat dalam memelihara alam sekitar. Masyarakat mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan alam sekitar sentiasa bersih dan terpelihara. Setiap individu perlu mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran. Selain itu, masyarakat boleh menyertai aktiviti gotong royong, program penanaman pokok dan kempen kebersihan. Dengan kerjasama semua pihak, masalah pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. Kesan positif mencegah pencemaran alam sekitar. Mencegah pencemaran alam sekitar membawa banyak manfaat kepada manusia dan alam semula jadi. Persekitaran yang bersih dapat menjamin kesihatan masyarakat dan mengurangkan risiko sebagai penyakit. Selain itu, habitat haiwan dan tumbuhan dapat dipelihara dengan baik. Keindahan alam sekitar juga dapat menarik pelancongan serta meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Oleh itu, usaha mencegah pencemaran perlu diteruskan demi kesejahteraan semua pihak. Kesimpulannya, pencemaran alam sekitar merupakan masalah yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Jika tidak dikawal, pencemaran boleh menjejaskan kesihatan manusia dan keseimbangan alam semula jadi. Oleh itu, setiap individu perlu memainkan peranan dalam menjaga kebersihan alam sekitar dan mengamalkan gaya hidup yang bersara alam. Dengan usaha bersama, kita dapat mewujudkan persekitaran yang bersih, sihat dan lestari untuk generasi akan datang.